Andalusia, pilihan kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya, Hajah Ida Rizwana Idris dalam rancangan Umrah Uncensored di mana kami bawakan pada anda kisah-kisah belakang tabir yang menarik setiap minggu, insya-Allah. Jadi pada hari ini, kalau minggu lepas kita mengupas kisah-kisah berkaitan dengan undang-undang, dengan pakar dan pengamal undang-undang, hari ini kita ada tetamu istimewa yang lebih istimewa di mana ianya adalah berkaitan juga dengan perjalanan umrah jemaah sama ada umrah ataupun haji di Mekah dan Madinah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, seorang jemaah selepas seharian tawaf, sa'i, solat di Masjidil Haram, akhirnya kembali ke hotel, makan, minum, kembali ke bilik dan lena dalam keletihan. Dalam keadaan itu, ramai berfikir, semuanya dah selesailah untuk hari tersebut. Tapi hakikatnya, pada waktu itu, masih ada lagi insan yang berjaga, yang masih berjaga demi untuk menjaga urusan kepentingan keselamatan semua para jemaah Andalusia. Ada yang masih menyusun pergerakan esok, ada yang masih menjawab semua panggilan kecemasan, semua keperluan jemaah dan ada yang masih memastikan setiap jemaah berada dalam keadaan keselamatan dan selesa, insya-Allah. Jadi malam ini kita tidak akan melengahkan masa lagi tetapi kita akan bercakap tentang apa yang jemaah nak nampak, tentang apa yang berlaku di sebalik tabir pengurusan Andalusia di Tanah Suci. Bersama saya ialah Tuan Haji Ustaz Arif Izzuddin bin Razman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita santai-santai saja ya Ustaz. InsyaAllah. Ya, saya bersama seorang yang berada di barisan hadapan di Tanah Suci yang sebenarnya dah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sendiri melihat segala realiti. Bukan realiti kah? Banyak juga kisah-kisah yang kita akan kongsikan dalam minggu ini, kisah-kisah yang sangat menarik sebenarnya. Beliau adalah seorang pegawai Mekah Andalusia dan sebenarnya kita namakan PTA. PTA Ustaz Arif Juddin. Di sana dikenali Arif Juddin. Nama glamournya. Okey. Sebab kat sana banyak Arif. Banyak sangat banyak yang Arif. Yang Arif memang ramai di sana. Arif ramai. Jadi ramai. saya dikenali Arif Juddin. Arif Juddin. Ada yang pegawai pun nama Arif. Yang mutawifnya nama Arif. Memang di Andalusia ni ramai yang Arif adalah pegawai-pegawai Andalusia kan. Jadi sebelum tu kita nak dengar dulu cerita daripada Ustaz Arif sendirilah. Bila bermulanya kisah bersama dengan Andalusia, apa sebenarnya mungkin profession Ustaz sebelum ni, dan apa sebenarnya sebab Ustaz dah selama ini berada bersama dengan Andalusia. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih banyak Puan Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton yang sedang menonton podcast kami pada malam ini secara live. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Ida Rizwana kerana sudi menjemput saya sebagai wakil PTA di Haramain. PTA tu apa sebenarnya Ustaz? Okey, PTA ni sebenarnya adalah short form daripada P for pelayan, T for tetamu, A for Allah, iaitu pelayan tetamu Allah. Semuanya pelayan saja. Semuanya pelayan. Jadi kami nak melayan jemaah umrah. Kali kan jemaah secara logiknya jemaah Andalusia lah. Ya. Tapi bukan jemaah Andalusia je. Tapi bila kita berada di sana, keseluruhannya adalah semua umat Islam. Kadang-kadang bukan jemaah Andalusia pun kita layan juga. Ya. Sebab kita bila kadang tengok orang tua-tua, teringat mak ayah kita, teringat makcik-pakcik kita kan. Jadi kita tak, jadi sampai satu tahap tu kita dah macam tak kisah dah.
kita macam dah apa, Terimalah. terima Mereka je. ni lah tetamu yang Allah Ya, bagi untuk kita santuni. betul. Kan kadang-kadang kita kata kita layan jemaah, Mm-mm. sebenarnya kita santuni mereka. Betul. Santuni mereka sebab bila mereka dah jadi tetamu dan kalau kita dah di appointed sebagai pelayan, maka kita kena buatlah kerjanya yang terbaik Betul. mungkin ya. Ha-ha. Jadi bila jemaah semua sudah lena di bilik masing-masing, apa sebenarnya yang masih berlaku di belakang tabir? Okey. Untuk kami pelayan tetamu Allah ni, bila jemaah dah lena di bilik, kadang ada insan-insan di sana, pelayan tetamu Allah ni yang masih lagi berjaga, yang memikirkan bagaimana keadaan esok hari untuk melancarkan pergerakan-pergerakan jemaah. Ada antara mereka yang besok yang nak ke Madinah. Ada yang antara mereka besok yang nak ke airport Jeddah. Ada yang program ziarah Kota Mekah, ziarah Madinah. Ada yang ke Taif dan sebagainya. Dan ada pula jemaah-jemaah kes-kes yang terpencil, contoh sakit, yang kena warded, tak dapat balik. Jadi benda-benda tu semua kita ambil kira untuk berfikir balik macam mana kita nak aturkan melicinkan perjalanan tu. Kan? Supaya tidak ada berlakunya kita kata pengabaian terhadap jemaah. Betul. Jadi sebenarnya banyak tugas-tugas PTA Andalusia ni sebenarnya. Jadi saya nak tanyalah, Ustaz banyaknya berada di Mekah sekarang ni. Cuba Ustaz ceritakan penglibatan Ustaz daripada awal. Awalnya bila dan bagaimana sebenarnya akhirnya terlibat sebagai PTA Andalusia. Okey. Saya bermula karier bersama Andalusia pada tahun 2017. Okey. Saya ingat pada 2017 bulan Oktober. Masa tu saya baru sahaja graduate daripada Jordan. Yarmouk. Di Muqtah Jordan. Muqtah Jordan. And then lepas balik Malaysia tu dalam 3 bulan masa tu kerja sendiri dengan kawan saya sebagai guru mengaji Al-Quran. And then tiba-tiba kawan saya tu dia ada terbaca iklan Andalusia. Dia kata kat saya, Arif cuba mohon ni. Saya ke yang interview? Tak. Yang interviewnya adalah Datuk Daud. Saya bukan Datuk Daud. Abawan masa tu. Rafifi. Dengan Allahumma sallam. Seorang lagi ni Abawan Safwan Airport. 3 orang yang interview saya sebagai masa tu interview sebagai mutawif dulu. So jadi career saya adalah sebagai yang pertama sekali sebagai mutawif Andalusia. Jadi saya ada pengalaman membawa jemaah Andalusia sebanyak 3 kali. Pada tahun 2017 dan 2018, musim 2017-18 tu. 3 kali alhamdulillah diberi peluang untuk bawa jemaah. Alhamdulillah ketiga-tiga grup tu memang alhamdulillah sangat-sangat smooth. Memang bagi saya seronok. Sebab masa di Jordan pun alhamdulillah ada pengalaman juga bawa grup. Jadi salah satu saya rasa kelebihan masa interview tu sebab mungkin dah biasa bawa. Dah biasa. Dia beza tak jadi seorang mutawif ni, bila kita jadi seorang mutawif, kita perlu gunakan peribadi yang bagaimana? Berbeza dengan mungkin sebagai PTA, adakah sama ataupun tidak? Okey. Untuk peribadi seorang mutawif antara mutawif dengan PTA, nak kata berbeza di macam mana? Perbezaan tu sebenarnya tak jauh sangat. Kalau ikutkan mutawif ni pun adalah PTA sebenarnya. Sebab mereka lebih dekat dengan jemaah. Kalau ikut barisan hadapan, mutawif ni sebenarnya lebih hadapan. Daripada sebab apa? Sebab pengalaman saya sebagai menjadi mutawif, bila mana kita bawa grup tu, jemaah tu dia mencari kita dulu. Berbanding betul? PTA sebenarnya. Jadi ramai kadang-kadang jemaah tak tahu sebenarnya selain daripada mutawif mereka ada orang lain yang sangat banyak membantu membetulkan segala urusan. Betul memang ya? Banyak sangat. Kalau ikutkan memang itulah perbezaannya. Mutawif ni dia akan menerangkan. Sebab tu ketua saya iaitu Abang Arif lah. Yang kita kenali sebagai Abang Arif, dia selalu cakap untuk menjadi seorang mutawif yang cemerlang, dia tidak boleh lari daripada pengurusan dan juga dari sudut hukum hakam. Hukum hakam tu satu. Pengurusan ni kalaulah mutawif mahir dalam bidang pengurusan, ini adalah seorang mutawif yang cemerlang kalau dia ada kedua-dua aspek ni, hukum hakam dan juga pengurusan.
Sebab kalau dia nak pengurusan terangkan yang jemaah. macam mana tu? Okey, pengurusan tu macam contoh bila mana terjadinya situasi-situasi kecemasan yang tidak terjangka. Okey. Tiba-tiba masa ziarah tayar bas pancit, tiba-tiba jemaah sakit, mereka bersama jemaah. Mereka first yang antara yang bersama dengan jemaah. Ya. Jadi bagaimana mereka Itu nak benteng menguruskan, utamanya lah betul. ya. Jadi mereka kena berfikir macam mana mereka nak uruskan yang seorang jemaah sakit dan berbaki jemaah lagi 40 orang contohnya, kalau dalam satu bas 41 orang. Satu orang sakit dan 40 orang ni macam mana nak buat? Tengah terbang tiba-tiba dalam atas flight tiba-tiba ada jemaah sakit kat dalam. Macam mana pula ceritanya kan? Saya nak tanya secara jujur lah. Sebenarnya best ke jadi mutawif ke PTA? Sebab ramai kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, apabila Andalusia mengeluarkan iklan untuk jadi mutawif ni, ramai sangat. Kita pernah keluarkan iklan dan yang datang tu lebih daripada 1,000 permohonan yang mohon untuk jadi mutawif. Dan yang kadang-kadang yang datang, kalau yang dah dapat shortlisted tu, dia datang dengan mak, ayah, ada yang datang dengan neneknya sekali, sebab seronoknya supaya anak ataupun ialah orang harapannya dapat menjadi seorang mutawif. Jadi saya tanya Ustaz, seronok ke sebenarnya? Adakah seindah yang orang bayangkan? Jadi Ustaz sendiri sebenarnya jadi mutawif dah pernah, menjadi PTA dah pernah, duduk di sana lama kan? Jadi kerja di Haramain ni sebenarnya seronok ke? Seindah yang kita selalu ramai bayangkan ya? Nak cerita pasal apa, seronok ke tak seronok menjadi mutawif atau PTA ni bergantung kepada niat seseorang tu jugalah. Pada diri dia, apa yang dia cari sebenarnya. Sebab bila realitinya, bila sampai di sana, macam-macam boleh berlaku, hati kita berbolak-balik. Macam contoh saya sendiri pun kadang-kadang terdetik juga. Kenapa aku dekat sini, tak balik-balik, keluarga, keluarga anak kat Malaysia, anak kat Malaysia, tinggal berbulan-bulan. Lepas tu bila balik pula, cuti pun dalam seminggu dua, singkat. Sebab kita faham jemaah kita ramai, tim kita di sana pun perlukan kita. Jadi kadang-kadang tertanya juga, apa yang mendorong asbab kita masih lagi bekerja kat sana. Ada sebab-sebabnya, nanti kita cerita lagi lah. Mungkin orang-orang yang terpilih menjadi pelayan ni, pelayan yang sangat istimewa, yang tidak sama macam pelayan-pelayan di restoran dan sebagainya. Mereka ini adalah orang yang terpilih. Dan saya rasa memang dia satu pekerjaan yang mungkin tak dapat dituliskan secara penuhnya dalam resume, dia tidak dapat diuraikan apa pekerjaan sebenarnya. Tapi saya memang nak tahu jugalah, berapa kerap sebenarnya Ustaz betul-betul dapat berehat? Cerita pasal berehat pula kita bertanya. Cerita pasal tentang berehat semasa bekerja dekat Mekah ataupun Madinah. Saya masa sambung sikit lagi pasal tadi kan Puan. Tadi jom kita cerita hari ni. Bila dah dapat jadi mutawif selepas tahun tu, pada tahun 2018 musim yang baru, musim umrah yang baru, saya ditawarkan untuk menjadi PTA di Madinah. Masa tu bertugas di Madinah lah sehinggalah COVID. Dan selepas COVID saya ditawarkan pula di Mekah. Dua-dua dah rasa. Asalnya nak stay di Madinah lagi. Tapi disebabkan ada nak bertukar, kita pun okey je mana-mana. At least rasa dua-dua lah. So dapatlah pergi tukar ke Mekah. Sehinggalah kini. Jadi berapa kerap sebenarnya Ustaz betul-betul dapat rehat? Kadang-kadang, yelah, saya nak tanya jujur lah. Pernah tak sampai satu tahap yang rasa macam dah tertekan sangat emosi sebab terlalu penat? Dia sampai rasa hilang dah, dan mungkin waktu itu kita mempersoalkan, kenapa aku jadi PTA ni? Bersusah payah. Mungkin dari segi gaji tak setimpal, mungkin dari segi penatnya tu, marah pula tu jemaah, ada pula yang sangat tak reasonable kan, permintaan yang tak menasabah tu. Mungkin Ustaz boleh ceritakan mereka yang nak dengar sebenarnya PTA ni best ke tak best? Okeylah, baiklah. Tuan-tuan puan-puan para penonton, cerita tentang penat bekerja di Haramain ni
mungkin saya ada pengalaman berbeza dengan rakan-rakan saya yang lain. Ada rakan saya, bagi saya, rakan saya adalah lebih workaholic pada saya. Okey. Dan memang ada. Dan Ramai yang lebih workaholic. ramai yang lebih workaholic. Ada yang memang betul-betul workaholic yang saya jumpa, memang boleh katakan saya pun tak tahu bila dia tidur. Dan saya pun tak faham cara dia bekerja tu. Kerja memang smooth. Tapi waktu rehat dia yang saya tengok kadang tidur 2 jam. Kadang tak tidur langsung. Tidur 2 jam. Bila malam tu sepatut berehat, tapi dia berehat, dia tukar lepas subuh tu baru dia tidur. Tapi tidur tu dalam 2 jam je. Kita biasanya kalau malaman tak tidur memang kodok habis. Ya, kodok habis lah. Itu saya lah tu. Kalau contohnya malam tu ada kejadian apa-apa, jemaah sakit, jemaah meninggal ke apa nak kena uruskan. Lepas subuh tu confirm kita kodok balik. Sampai zuhur. Dia masih lagi sambung buat kerja. Kita pun jadi kadang-kadang terinspirasi satu. Tapi memikirkan faktor kesihatan kita, risau juga kat dia. Ya, betul. Sebab manusia kan kadang perlu rehat yang cukup. Tapi bila ditanya kepada dia, macam mana boleh kerja sampai tak tidur, tak berehat? Kan? Satu dia kata ini adalah amanah. Bagi dia itu adalah amanah. Itu yang pertama, amanah. Sebab dia selaku yang pelayan tetamu Allah ni memang bagi dia rasa sangat berat. Dan dia tak nak apa-apa yang berlaku disebabkan dia. Sebabkan dia benda jadi tak smooth. Sebab itulah dia sanggup korbankan waktu tidur dia. Kadang tidur tu sekejap je. Bila mana yang dia betul-betul dapat rehat, bila mana contoh macam awal-awal musim yang jemaah masih belum ramai, kurang lagi. Masa time tu. Waktu peak tu memang semua peak memang all out terus, all out. Kan. Tapi pernah tak Ustaz rasa situasi bila agaknya rasa macam out of control betul? Yang rasa macam ya Allah, kenapalah begini? Bila agaknya mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada penonton, bila ada tak situasi yang terus macam kita tak keruan, kita sendiri pun macam apa lagi lepas ni, apa lagi. Pernah tak? Memang situasi yang macam Puan cakapkan tu memang pernah. PTA ni memang pernah rasa. Dia yang paling kemuncak bila kita rasa benda tu apabila satunya bila mana ada masalah hotel. Itu yang paling bagi saya, kalau bagi saya lah. Kalau rakan-rakan saya PTA yang lain wallahu alam, tapi kalau bagi saya sendiri, hotel tu memang sangat-sangat kritikal. Kita memang sangat-sangat risau. Lagi-lagi bila peak season. Kalau sebelum-sebelum ni, risau je. Risau. Satu bilik rosak, habis. Pening. Dah siap-siap susun. Tiba-tiba dah kata letak. tak ada bilik. Tiba-tiba, aduh, airconnya tak function. Contoh. Tiba-tiba macam-macam macam itulah. Bilik lah pada Ustaz ya. Bagi saya, hotel tu memang sangat-sangat kritikal lah. Rasa macam Ustaz yang memang berjaga betul lah bilik-bilik ni kan. Betul. Tapi pernah tak macam dalam kes jemaah hilang, kita panik ataupun mungkin berlaku masalah-masalah kesihatan dia kita pun jadi panik. Kalau jemaah hilang ni, selalunya apa tindakan yang dibuat dan berapa lama masanya yang sampai jumpa jemaah? Dan pernah tak mungkin Ustaz boleh ceritakan sendiri, boleh relatekan satu ataupun dua kes jemaah ni hilang yang membuatkan kita sangat risau? Okey Puan. Untuk kes-kes jemaah-jemaah hilang, memang dalam Andalusia sendiri memang dah banyak berlaku lah. Anda sendiri pun tahulah. Kita pun kita antara Andalusia ni boleh katakan yang terawal sebenarnya yang ada SOP. Kita ada daripada SOP Mutawif sehinggalah SOP PTA sendiri semua ada, alhamdulillah. Ni atas jasa daripada Puan sendiri dan Haji Ibrahim kan. Dan juga rakan-rakan PTA kita yang dulu yang banyak orang-orang lama lah orang-orang lama buatkan SOP ni. Jadi contoh macam kes-kes jemaah hilang. Jadi kita tak ada terus panik. Kita tak adalah terus nak cari kat mana. Jadi kita bila jemaah datang mengadu isterinya hilang, anaknya hilang lah, ataupun apa lagi
suaminya hilang lah. Kadang dia janji kat satu tempat. Jadi satu tempat tapi Lepas tu dia tak jumpa. Lepas tu seorang ni datang telah awal. Betul. Tengok suaminya tak balik-balik lagi. Suaminya mungkin itikaf lama. Ya. Lepas tu bila dia sampai isterinya dah tak ada. Isterinya pening kat mana. Lepas tu menunggu. Menunggu je kan. Benda-benda tu berlaku. Ya, berlaku. Jadi bila kes kehilangan ni, bila jemaah yang panik, bila jemaah panik, kita PTA ataupun mutawif, kita tak boleh nak sama panik juga. Oh ya, betul, betul. Cumanya kita akan bagi tahu kepada jemaah, sabar tuan, sabar haji, hajah. Tak apa, kita tunggu dulu. Sebab kita ada SOP. Misal kata kalau dalam masa lebih kurang beberapa jam masih lagi tak balik hotel ataupun tak dapat dihubungi, puan maklumkan pada mutawif ataupun kita PTA balik, nanti kita akan keluarlah pergi mencari. Macam contoh, last jumpa mana, kalau dia kata masjid, kita dah tahulah nak pergi berjumpa di pihak masjid dekat mana, nak tanyakan kan dekat mana tempat lost and found. Kalau misal kata masjid pun tak jumpa juga, barulah kita minta bantuan muasasah. Tanya juga ke hospital dia puan yang cari-cari kat hospital. Rupa-rupanya ada kat hospital. Rupanya ada yang pernah sekali cari-cari dalam bilik mayat. Betul, ada juga. Memang berlaku. Berhari-hari kita cari dan akhirnya kita terjumpa. Dia berada di, yelah, arwah telah meninggal dunia tanpa ahli keluarganya sedar, tanpa kita pun juga sedar. Mungkin waktu itu kadang-kadang kita selalu berpesan dengan semua jemaah, jangan tanggalkan tag. Betul puan. Tag di leher tu jangan ditanggalkan, jangan ditanggalkan sekalipun. Betul. Apabila keluar daripada bilik. Sekali-kali janganlah tag nama, tak kisahlah datang dengan Andalusia ke, datang travel lain, siapa-siapa ke, tag nama, sling bag, kopi pasport dan visa, itu identiti kita kat sana. Ya, sebab insyaAllah setakat ni saya rasalah kalau jemaah Andalusia atau apa-apa berlaku berkaitan dengan Andalusia, pihak polis di sana, muasasah, hotel, ramai yang tahu. Tahu mana nak cari. Mereka tahu pegawai-pegawai Andalusia tu macam mana. Kat mana. Yeah. Dia tahu nak hubungi siapa, dia orang dah tahu dah. Memang mereka dah tahu. Jadi sebab itulah kita selalu satu je. Orang boleh kontak Andalusia, tapi kalau jemaah tu tak ada tag, tak ada pengenalan diri, dia tak ingat apa, nama hotel tak tahu. Lepas tu dia tak boleh berbahasa Arab, tak boleh bahasa Inggeris, dia macam dia cakap Melayu je. Dia dah panik, dia pun tak tahu nak buat apa. Kadang bila puan cakap pasal hilang pun, saya pun pernah juga kehilang anak kat Masjid Nabawi. Oh ya ke? Cuba Ustaz ceritakan. Oh, Ustaz sendiri hilang. Anak arwah anak sulung saya lah. Masa tu alhamdulillah rezeki dapat bawa mereka sekali ke sana. Jadi macam mana dia boleh hilang waktu tu? Okey. Waktu tu saya sedang menunggulah. Kita kan malam tu masih bertugas. Untuk sambut bas yang datang daripada Mekah nak masuk Madinah. Jadi isteri saya masa tu, kami ada 2 orang anak masa tu. Anak sulung yang masa tu berumur 2 tahun. Yang nombor 2 dalam 6 bulan ke atas lah. Dalam bulan macam tu. Jadi yang nombor 2 tu memang kena attention lebih sikit lah. Kena pegang kan. Kadang kena pakai carrier. Saya kata kat isteri kan, pergi solat lah dulu kan. Sebab saya kena sambut bas. Nak settlekan jemaah dulu. Lepas tu barulah kita boleh ada free time lah. Dah settle jemaah barulah kita free time. Tu nak kata jadi pelayan tetamu Allah, walaupun keluarga datang kena settle jemaah dulu. Ya, mesti jemaah diutamakan dulu. Barulah kita tengok family kita pula. Jadi bila masa tengah tunggu-tunggu dekat hotel Raudah Royal Inn masa tu, tiba-tiba masa tu baru habis solat isyak. Dah habis solat isyak, tiba-tiba dapat panggilan daripada isteri. Isteri dia call saya, tanya, "Assalamualaikum bang. Kenapa tu?" "Ni anak hilang." Saya pun terkejut lah, anak hilang. Macam mana boleh hilang tu? Tak tahu, dia pun dah kalut kan. Jadi masa tu pun kita pun biasalah, kita tak boleh panik juga. Jadi kita pun nasihat berdebar jugalah. Anak hilang kan. Tapi tak, bila fikir balik, Madinah insyaAllah okey lagi kot. Ada risau lagi insyaAllah. Kalau Mekah tu kerisauan dia bertambah sikit. Sebab Mekah besar sikit kan masjid dia. Betul. Jadi bila dia call tu, saya pun terpaksa cari backup plan. Jadi saya minta tolong kawan-kawan mutawif yang free masa tu.
Baru selepas solat Isyak saya panggil, Ustaz free tak? Boleh minta tolong saya sambutkan jemaah ni. Okey. Jadi itu salah satu PTA juga. Bila dia tak boleh nak buat ni, dia kena cari ada backup plan. Backup, ya betul. Kan? Antara SOP kita lah. Antara SOP kita. Jadi kita tak fully tinggal macam biar jemaah terkapai-kapai. Tak. Tak ada. Kita pun dah call mutawif yang nak datang dulu. Kita dah maklumkan sekian-sekian, kunci bersama sekian-sekian kan. Jadi apa-apa boleh emergency call kita juga. Ya. Jadi sebab kita pun Madinah tu hotel dengan masjid tak terlalu jauh. Untuk package Andalusia sangat dekat. Dalam 100 meter pun dah sampai masjid dah. Jadi nak lari sekejap tu pun tak kisahlah kan. Okay, jadi bila dah tinggalkan kunci semua dengan ustaz lain, pergilah saya ke masjid. Nak tengokkan, jumpalah dengan isteri saya. So dia ceritakan macam mana hilangnya, tadi last kat mana. Dia kata semayang kat belakang ni, bila masa nak pakai baby carrier tu, bila dah pakai tengok-tengok dah tak ada. Aduh. Kebetulan memang biasa kan lepas orang balik selesai solat memang berpusu-pusu nak balik ke hotel. Di Madinah memang tak ada, kita kata tak ada tempat nak tawaf. Jadi memang programnya pergi masjid, balik masjid. Ataupun ada yang ke Raudah lah. Ada yang ke bagi salam dekat Rasulullah, dekat bab salam tu menuju ke sana lah. Tapi mostlynya akan balik ke hotel. Okey. Jadi saya pun masa tu isteri pula dah berjanji dengan ada nak bawa grup masuk ke Raudah. Dia sebagai pembimbing masa tu. Okey. Saya kata tak apa. Pergi bawa masuk Raudah. Dan pada masa yang sama berdoalah juga kan. Doa seorang ibu kan makbul. InsyaAllah. Anak saya yang dah tu. Okay. Saya pun pergilah mencari pusing. Pusing daripada tempat hilang tu ke depan dekat sebelah hadapan kiblat sana. Okey. Pergi jumpa kat tempat lost and found, tanya ada tak jumpa baby budak perempuan, budak lelaki. Dia kata tak ada lagi setakat ni yang ada aduan ke apa, tak ada. Jadi saya pun pusing balik, patah balik, kira tawaf lah satu masjid Nabawi. Carilah tengok pusing kiri kanan in case kalau terjumpa. Jadi bila dah patah balik tempat yang sama memang tak ada kan. Jadi apa dah yang lah masa time tu. Mana ni jadi terdetik pula tengok nampak di Madinah yang seperti mana kita tahu kan ada khidmat bagi. Golf cart tu. Golf cart tu dia akan ambil orang-orang yang macam orang tua. Orang pakai wheelchair nak ambil tolong hantar ke pagar ni, bawa ke dalam masjid kan. Jadi saya tahan bagi tu kan. Saya cakap dengan Arab tu. Kalau Syekh, kalau awak ada pusing-pusing, ternampak anak saya. Saya tunjuk gambar anak saya. Ada ternampak, boleh tak call saya bagi nombor telefon Saudi saya. Dia pun kata, dia tengok gambar anak saya, dia pun tanya, ni anak awak ke? Saya kata, ya anak saya lah. Anak awak ni betul? Ya anak saya. Dia pun dia turun bagi, mai sini. Dia kata tunjuk kat ada pagar, yang pagar tu sebenarnya kalau masuk pagar tu memang tempat solat isteri saya lah. Dia tunjuk dia kata dah sampai ke keluar pagar. dekat pagar dalam masjid tu je. Jauh. Tak Jauh daripada sangat. tempat isteri Tak jauh last. sangat pun. Tak ada lah. Okey. Dia kata, tu nampak. Ada 2 polis duduk jaga dia. Itu anak awak dekat sana, dia kata. Masa tu Alhamdulillah, dia kata terima kasih banyak Syekh. Alhamdulillah. Pergilah kat polis tu. Polis tu macam biasa lah, dah marah-marah kita. Katanya kenapa awak tahu dah sejam lebih dah kami jaga. Yang anak kita yang sulung tu nangis pula. ke tidak waktu tu dia? Tak menangis pun. Dia relax je? Dia relax je. Aduh. Kita yang merisau kan. Poli-poli dah marah kita. Awak ni mana mama? Mama, friend mama. Mama. Dia tak tahu kau macam mana jawab. Mama tak menangis ke kata. Dia kata mama pergi dalam Raudah doa. So itulah nak kata cerita siapa yang hilang kat sana yang first kali sebenarnya jangan panik lah. InsyaAllah akan jumpa. Lagi-lagi kalau orang dewasa tu insyaAllah. Cuma yang kita risau juga sikit, kita tahu macam contoh ada haji atau hajah ni yang berumur, yang dah uzur. Kalau misal yang dementia. Itu satu isu saya rasa. Dan rasa kita pernah ada kes di mana bila pergi ziarah, waktu balik ziarah dia ternaik bas orang lain. Dan dia akan sampai ke kawasan yang jauh sangat daripada kita dan kita tak tahu kat mana hujung pangkal. Betul. Pernah ya? Pernah puan. Pernah sebenarnya. Memang pernah.
Dan Ah, terjadi juga pada jemaah travel lain ada juga ya. tiba-tiba tersesat mula-mula dekat Safwah. Bila kita iklan dalam grup, semua tak tahu, dia pun tak ingat. Bukan jemaah Andalusia, jemaah travel lain pun ada. Ada. Memang Ada. dia datang, kita pun kesian. Sampai last end up dekat hotel Andalusia. Kita pun macam, kita cari nama, tanya nama dia siapa. Kadang ada setengah orang, nama pun tak ingat. Bila tanya datangan travel mana pun tak Pun tahu. tak tahu. Sebab identiti tak ada, name tag tak ada, Ya. sling bag pun tak pakai, kita tak tahu travel mana. Ya. Yang dia tahu, kalau dia nampak Andalusia, cakap Andalusia. Kalau dia nampak tiram. Kalau nampak Raiha pula. Ya, betul. Bila masa tu terjadi, sebelum saya balik akhir last saya tu. Oh ya? Ada kawan saya lah masa tu berjaga dekat Ajiat, sebab dia end up dekat Ajiat masa tu, kat Hotel Andalusia. Dia ajak di Amjad Jazirah. So sebenarnya dia jemaah siapa? Dia jemaah dari travel mana? Travel lain lah. Travel lain. Bukan Andalusia. Bukan Andalusia. Tapi sebenarnya kalau ada di kalangan keluarga anda yang menjadi jemaah di Mekah dan Madinah, kalau sekiranya dijumpai oleh pegawai Andalusia, kita tetap akan jaga. Kita akan bagi makan, kita minum. tanya bila dia end up kat hotel, kita tanya, Haji dah makan belum? Tak makan, mari kita naik. Bawa naik, jaga dia dengan baik. Andalusia bagi saya, tanyalah mana-mana jemaah yang pernah duduk Amjad ke, Walayan Haram ke, hotel-hotel sederhana ekonomi yang disediakan makan oleh Ibtisam Catering. Ibtisam Catering pun alhamdulillah setakat ni makanan bagi mereka mewah. Cita rasa terbaik. Lepas tu tak pernah lagi lah kita kata dia masak tu kurang. Sebab apa? Sebab kita pun boleh makan sekali. Bukan kita saja, pegawai-pegawai kat hotel pegawai hotel Bangla Arab ke pun boleh Bangla makan ke Mesir ke, semua makan sekali sama-sama. Jadi nak kata dia masak tu memang dia akan masak lebih. Jadi kadang bila ada lebih, kita ada jemaah sesat, kita tanya dah makan. Tak kira dia kadang Malaysia ke Indonesia ke, kita offer juga. Marilah makan dulu, sebab nampak kadang kesian. Mungkin dari pagi ke petang ke, dia dah jalan-jalan kat Mekah atau Madinah tu dengan baju pun dah tak terurus. Kadang kesian tengok dia. Dengan dia nak buang air susah, dengan macam-macam. Saya pernah terjumpa salah seorang daripada jemaah. Saya jumpa beliau masa di Mataf di Mekah, berhampiran dengan hotel Intercon dekat situ. Pak cik tu dia dah waktu tu dia saya tak tahu sama ada dia ada kecacatan, sama ada dia mentally challenge ataupun memang dia tak faham. Tetapi waktu tu dia dah baju dia penuh dengan najis. Waktu tu saya tengok bila kita nak bercakap, dia ulang balik semula. Dia cakap, kita tak faham. Saya nak bantu tak boleh, tapi waktu tu last kali kita bantu juga dia. Bila kita call, sebab biasanya Andalusia akan ada contact number semua. Kebanyakan travel agent di Malaysia ni kita ada lah. Kadang-kadang Indonesia pun kita tahu. Dan kita akan call siapa punya kan. Dan akhir sekali bila kita hantar, bila tak ada siapa menjawab, kita hantar juga ke polis, baru kita tahu Pak Cik tu datang dengan DIY. Sendiri. Sendiri. Jadi dia tak tahu grup dia kat mana, macam-macam family kat mana, macam mana. Itu antara kesukaran apabila tiada siapa in charge. Betul. Dan tu kadang pernah jugalah sebelum COVID. Bila puan cerita macam tu, teringat pada kawan saya yang pernah menguruskan jenazah. Maknanya kematian. DIY. Dia datang umrah DIY. So bila datang umrah DIY ni, biasalah mereka tak tahu macam mana SOP-nya berlaku begini. Jadi dia datang dengan DIY, dia datang seorang. Kalau dia meninggal, siapa pula uruskan dia? Urus dia. Tapi nasib baik dia datang dengan family. Jadi family dia ni kebetulan kenal juga Andalusia juga. Kadang minta tolong. Sebab tu kita kata bukan walaupun bekerja dengan Andalusia, tapi bila berada di sana, kita tak wajib kita menolong semua. Andalusia memang kita utama. Cumanya semua memang kita tolong juga. Kita akan tolong juga. Kita masa untuk tolong tu kita dah tak pandang you Andalusia ke travel siapa ke tak. Memang sebab itulah pelayan tetamu Allah tu
Namanya digunakan tetamu nama Allah. tetamu Allah. Sebab dia bukan tetamu Bukan Andalusia. pelayan tetamu Andalusia. Dia tetamu Allah. Ah, Walaupun sesiapa pun yang ada di sana, kita anggap mereka ni mm-mm, dah ada the invitation card. betul. So mereka kita ni Mm-mm. adalah pelayan mereka. Pernah saya bantu juga jemaah Iran, Iran orang Iran. Orang Iran Orang Iran. Orang Iran ni bahasa Arab dia bukan sama macam bahasa Arab Saudi, hmm. Jordan. Tak, dia orang macam bahasa Arab Parsi macam tu. Jadi tak faham sangat. Yang saya tahu masa tu saya tengah bertugas dekat Clock Tower, tengah tunggu jemaah juga. Jadi kesian dia tengok kan. Seorang dah berpeluh-peluh dah dia. Kenapa? Makcik. Saya tak tahu, saya rasa dia terpisah dengan grup. Jadi muka dia pun bila mana merah lah. mulanya merah. Makcik perempuan nak kata tua sangat, tak tua, tapi dia bawa lah kursi bangku nak solat tu kan. Okay. Apa? Bila nampak bangku tu, mula dia pergi dekat saya. Dia tanya, tahu tak, boleh contact tak kan? Dia pakai name tag dia. Okay. So jadi bila pakai name tag dia tu, kita try call number dekat tu, tak berjawab. Tak jawab. Mungkinan tour leader dia tengah buat umrah, ataupun maybe tengah sibuk-sibuk kat hotel atau baru lepas buat umrah ke kan, kita tak tahu. Jadi bila tak angkat, sesat lah dia. Dia sebenarnya sesat lah. Dia sesat. Dia tak tahu hotel. Jadi saya kata tunggu sekejap. Sebab nak uruskan macam biasa juga, sebab tunggu kedatangan jemaah juga. So bila saya kata tunggu sekejap, dia pun duduk. Bila dekat satu sudut dia duduk tu, air mata dia macam berair. Dia takut. Macam berair, dia macam sedih lah. Mungkin dia berasa takut tak ada orang nak tolong dia kot masa tu. Jadi bila saya pun tengok dia macam tu, saya kata padahal kita pun sendiri penat juga sebenarnya. Dah seharian. Jadi masa tu alhamdulillah ada kawan juga yang nak sambut. Satu bas dia pun. Satu bas pun masa tu tak ramai, belah-belah orang. Bilik alhamdulillah kita dah check, dah settle semua kan. Jadi bila macam tu saya kata boleh tak nak handle seorang, sebab dia junior. Bila junior ni kita kena double confirm lah. Sebab kalau tak takut dia tak terurus pula kan. Jadi dia kata okey je. Kalau dia okey tak apa, kita tinggalkan dia. Saya kata saya tolong dia lah. Nampak kesian kan, macam mak kita kan. Kita pun pergilah kat dia. Bila saya kata dia Ajah jom ikut saya hantar balik hotel lah. Sebab name tag dia ada kan. Hotel jauh ke? Hotel jauh kan. Hotel dia dalam, kalau dari Clock Tower tu, kalau dari arah Safwah naik taksi dalam 2 kilo. Alah. 2 kilo. Macam mana yang dia tersesat dekat situ? Dia sebenarnya dia kena naik bas dekat belakang Hotel Safwah. Stesen bas dia kat situ. Stesen bas. Tapi dia lupa agaknya. Mungkin dia pun biasalah, orang tua-tua kan. Tak pernah sampai. Pertama kali sampai. Jadi saya pun offer, kata mail aja, saya hantar balik. Dan pada masa tu pun saya pun tersalah stesen bas agak. Ingat stesen bas tu pergi ke hotel dia. Jadi bila dah sampai, alamak dah lain ni, tak apa tu. Kita tukar naik taksi pula. Jadi mula naik bas sampai dekat stesen Kudai tu, kita naik taksi. Tak apa. Dia ikut je lah. Dia ikut je. So sampailah dekat hotel dia. Dia pun bila dah tengok hotel dia, barulah nampak muka dia tu dah adalah keceriaan sikit. Bila dah nampak orang-orang dia tu, saya kata ni makcik hilang tadi kan kat Clock Tower. Dia pun dah seronok nampak muka dia kan. Kadang bila terjadi macam tu, kita pun reflect balik dalam hati kita ni, ya Allah, harapnya adalah orang yang akan lakukan benda yang sama kepada mak ayah kita kalau masa ketiadaan kita ataupun ahli keluarga kita. Kan, semoga Allah membalaslah apa yang kita dah buat ni dengan kebaikan juga. Kadang-kadang sebenarnya menjadi PTA ni, pelayan tetamu Allah, kita taklah seperti mana kadang-kadang banyak perkara-perkara yang kita buat tu kita tak fikir apakah sebenarnya kesan ataupun apakah baik ataupun buruk yang kita lakukan kan, dan apa kesan pada jemaah. Tapi kadang-kadang sebaik mana kita cuba pun, ada juga jemaah marah dan panik. Ada
dia terlalu ramai dan terlalu banyak ragam. Ya. Terlalu Tak dinafikan macam-macam. lah. Sebenarnya ini adalah himpunan manusia yang maha agung yang paling ramai di tempat yang paling suci dan kita akan berjumpa pelbagai jenis ragam. Betul Puan. Ada tak sebenarnya dalam bila masa daripada tahun 2017 saya itu tadi ya? Ya Puan. 2017 sehingga sekarang lah dah hampir 9 tahun. 7-8 tahun tolak Nah, COVID tu setahun COVID dua. ya. 7-8 tahun ni pernah tak Ustaz Arif sendiri kena marah walaupun bukan salah Ustaz? Pernah ke tidak tiba-tiba kan jemaah tak ada pasal-pasal Allah dia tiba-tiba nak marah atau angin dia hari tu tak bagus atau mungkin something happen dekat Malaysia ke dia rasa nak marah. Apa jenis? Mungkin boleh kita ceritakan. Okey. Okey, cerita pasal apa untuk jemaah yang yalah kadang sampai sana jadi lain kan, tak kena dengan apa yang dia nak. Ya. Kan. Kita cuba juga tenangkan dia kan, tapi nak buat Jangan macam mana? ayat kat sana, ayat paling pantang sekali ialah sabar ni dugaan. Itu ayat pantang. Itu betul. Itu ayat pantang ya. Itu memang Andalusia memang itu dalam Andalusia, SOP tak boleh cakap. Tak boleh sebut Tak boleh. sabar. Ini Jadi kita dugaan kena aja. bila Puan pernah, saya teringat Puan pernah buat apa masa istimak mutawif, pernah panggil jemputan untuk tukar kepada sabar ini dugaan ini kepada dugaan. benda lain. Ya. Nak tak nak Kita kena cuba juga. Usahakan. Ya, tapi pernah tak kita juga kena salahkan walaupun kita dah ikhtiar dan ini bukan salah kita pun sebenarnya. Mungkin daripada tiba-tiba tak ada pasal-pasal kita dah jadi bahan habuan dia dan dia punya punching bag kat situ kan. Ada berlaku something mungkin dekat dalam bilik dia. Kadang-kadang kan jemaah-jemaah ni bukan nak kata macam mana tapi bila berlakunya pertembungan nak kata budaya semua orang Melayu, orang Malaysia. Tetapi al-maklumlah bila jemaah ni dia berjumpa dalam satu bilik yang sama, lebih-lebih lagi dalam bilik berempat. Datang daripada latar belakang yang berbeza. Dari segi cara yang berbeza, tingkah laku berbeza, selalu berlaku konflik. Dan kadang-kadang konflik ni terbawa-bawa keluar. Dan sehingga kan yalah itulah yang saya katakan PTA je lah yang menjadi mangsa di mana bukan nak kata mangsa tetapi menjadi satu tempat untuk mereka mengadu ataupun marah apabila ada perkara terkedu dalam hati. Pernah tak berlaku? Memang pernah berlaku Puan. Memang dah kekerapan dia tu lagi-lagi kalau musim kita kata musim peak season akan jumpalah bermacam-macam ragam. Jadi ada yang tiba-tiba datang marah-marah. Sebenarnya menjadi pelayan PTA ni Puan. Kalau saya sendiri ataupun bukan saya lah, kawan-kawan saya pun. Sebenarnya kami lebih suka kalau jemaah tu datang kat kita minta maaf, minta tolong boleh. Kita suka bila jemaah macam tu. Dia membuatkan kita lagi yang ni yang saya nak segerakan. Yang kita macam jadi macam down sikit bila mana jemaah datang tiba-tiba apa ni bilik saya dah lama tak ada tuala ni, saya datang kenapa tak ada ni, tak ada setrika, kenapa aircon menitik, panas lah. Kenapa sampai sini, kenapa saya kena sebilik dengan dia ni. Ada ya? Ada. Pasal tiba-tiba saya sebilik dengan dia ni. Saya dah tak suka tengok dia daripada dalam flight lagi. Dalam bergaduh dalam flight kot. Tapi macam yang saya katakan tadi, kami PTA ataupun mutawif juga, dia memang suka bila jemaah kalau datang, Ustaz minta maaf boleh minta tolong ke? Ustaz, bilik makcik ni aircon bocor. Boleh ke minta tukar? Yang tu kadang kita bila jemaah datang bercakap dengan macam tu, kita memang lagi rasa kena segera. Kita happy. Sebab kita faham, okey, dia dah minta dengan cara yang baik walaupun itu hak dia. Kita faham itu hak dia, tapi bila bertanya secara halus dengan baik macam tu, sebab kita orang Malaysia, kita berbudi bahasa kan. Jadi seronok. Yang kita buat tu
keikhlasan tu ada. Kalau Bukan nak kata yang yang marah-marah tu kita buat tak ikhlas. Ada ikhlasnya, cuma berat lah, berat sikit lah. berat sikit sebab bila mana dah kena tu tiba-tiba kita jadi macam down. Low tau. esteem lah. Kita terus jadi down lah. Kena marah pula depan-depan jemaah lain. Aduh, kan. Kena dengan jemaah lain. Lagi-lagi kalau kawan-kawan kita yang ada darah tinggi tu, memang mula-mula senyap. Bila jemaah dah pergi, mulalah kita tiba-tiba Berah je muka lah. Ya. kita daripada luar tak tahu cerita, masuk-masuk dia pula yang Tapi kenapa itu sebenarnya mutawif ataupun PTA ni sebenarnya adalah manusia biasa yang juga ada perasaan. Tetapi mungkin latihan seorang mutawif ataupun seorang PTA ini latihannya memang bukan nak kata kalis ayat-ayat kemarahan orang, tetapi sebenarnya trainingnya kita dah tahu. Sebab itulah namanya diberi PTA. Dari awal kita tahu kita ni pelayan tetamu Allah. Bukan pelayan biasa-biasa, tetapi pelayan tetamu Allah. Dan di situ kita melihat murninya petugas ini kalau dibuatkan dengan seikhlasnya. Cuma kadang-kadang sebagai manusia biasa. Kita manusia biasa, betul kau kata, betul. Yang tidak lari. Kami manusia biasa yang punyai perasaan. Jadi dalam keadaan tekanan tu macam mana agaknya you all kawal emosi tu? Rasa macam nak makan aja ni. Kenapa dia terjerit-jerit ni kan? Apa tak ada pasal-pasal dia marah? Macam mana? Calm down. Tahan tekanan ni semua. Macam mana macam mana kawal emosi sendiri? Susah tu. Sebab lain orang lain cara dia mengawal emosi tu. Kalau macam saya interview saya tak buat stress test ke mana saya tak buat. Tak ada. Kalau masa interview tak ada macam ni. Tak ada. Mungkin puan boleh terapkan kot nanti masa interview. Stress test. Bagi situasi, maki-maki dia sikit, tengok macam mana dia handle. Macam mana dia handle lah. Jadi nak kontrol emosi sebenarnya sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kadang-kadang sampai satu tahap memang geram. Masa geram. Sampai saya teringat kes masa buat haji pada 2019. Okey. Ada sampai yang jemaah tu marah-marah sampai dia provoke. Dia provoke. Dia provoke kita tu sampainya kawan kita ni dah nak pergi bertumbuk pula dengan dia. Sampai kita pula jangan. Jangan. Betul. Sabar. Ada tiba masanya rasa nak bertumbuk kan. Kadang-kadang memang provocation yang ada daripada di kalangan jemaah, mungkin jemaah itu juga sedang diduga. Betul. Mungkin jemaah juga sedang mengalami benda-benda di luar daripada expectation dia. Dia ada dugaan dia ada masalah dia, dugaan dia sangat tinggi waktu tu. Jadi antara caranya something small pun boleh trigger jadi besar kan. Dan sebenarnya kita semua kadang-kadang lupa kita berada di mana, di tanah mana waktu itu kan. Sampai dah tak ingat dah datang tu tujuannya untuk apa. Sebab itulah apa-apa pun, sebab tu bila kita saling ingatkan kawan-kawan kita yang pelayan tamu Allah, tamu tawif, reset mind balik. Reset balik. Macam setiap kali datang memang kena reset. Ya, datang tu tujuan untuk apa? Untuk apa? Ya, betul. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW pun pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Jadi kalau niat kita tu untuk benda lainlah nanti jadinya. Bila datang kalau nak cari pekerja sekadar pekerjaan, kerja kat Malaysia je kan? Kerja kat Malaysia pun boleh melayan orang juga. Ya, betul. Masa COVID pun saya jadi pelayan waiter. Waiter ya. Masa COVID tak boleh fly, tak boleh terbang kan? Ya. Tapi kita gunakan skill yang kita ada. Macam contoh kita pernah melayan tetamu Allah kat sana. Saya apply jadi waiter. Kita servis tu dengan terbaik lah. Tanya ada apa lagi kan. Jadi macam orang kata waiter terbaik lah. Waiter terbaik. Datang tengok bila pinggan dah kosong, tanya ada nak apa-apa ke kan. Skill pernah kita tak rasa macam nak balik, nak geram sangat, rasa nak berhenti dan tu dan rasa nak balik juga masa time tu? Pernah tak ada situasi-situasi macam tu? Ada puan. Ada ya? Mesti ada. Masa time tu lagilah rasa macam kenapalah kena layan mamat ni ke makcik ni. Kadang bila terfikir yang macam puan tanya tu, ada terfikir tak rasa nak balik sangat-sangat kan. Dengan
kena marahnya, Mhm. masalah hotelnya. Ya, Lagilah buat masalahnya. rasa macam, nak lari je. Nak rasa nak lari Nak je. lari je. Baliklah terus kan. Tapi Tak kata tak saya macam mana ni. perhatikan ada satu perkara yang saya rasa ada magisnya lah antara PTA, Mutawif yang semuanya dah lama berkhidmat dan mereka ni macam, saya tak boleh kata kalis dugaan, tak juga, mereka penuh dengan cabaran dan dugaan masing-masing. Tetapi Alhamdulillah ada sesuatu yang mengikat yang saya sendiri tak nampak. Kenapa masih nak terus berkhidmat kepada tetamu Allah ni? Bagi saya rasa antara salah satu sebab mereka rasa pekerjaan tu satu pekerjaan yang memang sangat mulia dan mereka berada di tempat yang tersangat mulia di atas muka bumi, iaitu Mekah dan Madinah. Dan saya sendiri pun memang bagi dia ada saya the calling ya. The calling. Lepas balik tu mesti dia ada the calling kan. Dia kita teringat ada dia. macam ada ni calling. dah cuti dah dekat 2 bulan lebih dah. Dia akan tiba. Ada rasanya bila lintas kat TV tengok Mekah. Alamak, kita kena balik. Kita kena balik. Kena balik kan. Dia tak sama tau macam kita melancong kat tempat lain puan. Betul. Sama macam kita pergi ke London ke, pergi ke mana lagi mana-mana tempat. Tapi Mekah dan Madinah ni tarikan dia tu hanya Allah lah yang tahu. Bagaimana kita rindu nak pergi balik. Walaupun memang pergi berkali-kali dah. Berkali-kali pergi balik. Bila cuti lama duduk sekejap, bila terlintas tengok, ya Allah lama dah tak pergi ni. Lama sangat dah tak pergi kan. Setiap Begitu kali rasa macam dia macam ni. Kalau siapa yang dah biasa di sana, setiap kali dia solat, dia memang menghadap direct, sangat dekat dengan kiblat, sangat dekat dengan dia berada di masjid dan dekat sangat dengan kiblat. Jadi bila balik ke sini, dia dah tak nampak. Dia akan rasa macam you start imagining you berada di mana kan. Sebab itulah selalu the calling is always there kan, biasanya kan. Tapi ada satu soalan lagi saya nak tanya. Ada banyak perkara yang jemaah tak nampak tetapi sangat kritikal, sebenarnya. Dan kalau jemaah tahu apa yang berlaku di belakang, mungkin ke macam Ustaz rasa mereka akan lebih menghargainya ada PTA ni? Kalau kita bandingkan dengan mereka yang tak ada siapa nak bantu, kan? Apa agaknya? Okey. Kalau untuk kita pergi sendiri, DIY contohnya. Bila pergi DIY ni, mereka tak ada siapa-siapa nak rely. Ya betul. Rely on. Jadi bila sampai tu memang kena urus sendirilah. Tapi kebanyakan yang saya tengok DIY ni akan cari juga orang di sana. Orang cari juga kan. Dia kena orang bantu. Tapi sebenarnya DIY ni bila dia cari, bila dia buat itu ini, sebenarnya at the end of the day cost dia lebih tinggi. Betul. Memang sebenarnya cost lebih berganda sebenarnya. Berganda. Saya banyak kali jumpa jemaah DIY, saya tanya last kali dia belanja lebih. Lebih puan. Lebih. Lagi-lagi dia ingat macam pergi tu pergi ni, last sebenarnya memang lebih sebenarnya. Lebih. Sangat-sangat lebih. Sangat-sangat lebih kan. Saya pun dah pernah lah kirakan congak-congak sendiri lah kan. Buat kan? untuk family juga kadang ada yang kata nak pergi sendiri. Kita kira okey hotel sekian-sekian, ini sekian-sekian kan. Tapi kalau saya lah jadi jemaah kan. Sebab kadang-kadang saya pergi bercuti bersama keluarga yang ada orang bantu dengan pergi sendiri-sendiri buat. Especially kalau saya bawa mak saya lah. Confirm lah kena marah sebab banyak benda yang tak teratur. Tak ada orang tunggu. Ni long mana ni, itu ini. Semua dia akan tanya. Betul, siapa yang nak melayan tu semua? Itulah sebenarnya konsep PTA ni, nak layan, nak bagi tahu, nak bagi maklumat, nak bantu, nak meredakan keresahan-keresahan tu. Kan? Lagi especially kalau mereka yang dia ada special needs, ada bantuan yang diperlukan, atau kadang-kadang saya lihat ada satu bukan nak kata fenomena, tapi kekerapan berlaku, mereka yang menghantar ibu ayah dan sendiri, tak ada pengiring. Betul. Yang ni memang
kerap sangat juga Kerap berlaku Puan. Kerap berlaku. Bila tak ada orang, pernah lah. Ini memang macam Puan tanya tadi, cerita yang orang tak tahu. Ya, Apa orang yang tak PTA tahu. buat. Apa PTA Apa buat? yang PTA buat. Pengalaman saya sendirilah yang saya pernah buat. Menguruskan ada pakcik ni, pakcik tua. Ini sebenarnya cerita sebelum COVID. Saya dengan beberapa lagi kawan saya, yelah, ada orang yang biasalah kadang manusia. Orang tua yang lumpuh separuh badan. Oh ya? Yang mana lumpuh separuh badan. Lumpuh separuh badan. Okey. Nak ke tandas kita perlu bantu. Kena pakaikan dia pampers, kena mandikan dia. Anak tak ada, family tak ada, langsung dia seorang je. Macam mana masa dia pergi tu siapa yang pakai wheelchair? Mula dia pergi tak pakai wheelchair. Saya ingat saya dia kena lumpuh tu kat sana. Kena stroke tu kat sana. Masa dekat last kat Madinah masa tu. Jadi dugaan dia dugaan dia. Jadi inilah tanggungjawab PTA. Nak kena menguruskan orang tua yang separuh ni. Jadi kena pakaikan pampers, kita kena tengok juga waktu makan pampers, dia. Pakaikan pampers. Pakai pampers, bagi ubat dia. Semua. Bagi ubat, mandikan. Basuh kencing najis dia semua. Najis semualah. Macam ayah kita sendiri. Macam ayah kita sendiri. Tapi kena faham juga ada setengah orang boleh buat, mampu buat. Ada setengah orang dia tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh nak menguruskan benda-benda yang macam tu. Jadi itu adalah antara benda yang kita tak nampak. Ada orang tak nampak. Orang nampak macam bestnya kerja PTA ni. Bestnya dapat pergi sana selalu. Tapi dia tak tahu benda yang kita hadap kat sana. Nak menguruskan ini, menguruskan itu. Sebelum tidur fikir besok ada apa yang tak selesai lagi. Macam ada catatan ke? Ada buat ke catatan? Nota-nota mesti kena ada catatan kan? Masing-masing PTA mesti sebab PTA dia kena ada tanggungjawab. Tanggungjawab yang mana besok apa yang jemaah ni ada Contoh grup ni besok ada. Kalau kawan saya tu yang kalau ketua kita tu memang saya kagum juga. Semua dia nak ingat. Semua dia kena ingat. Sampai ke nama jemaah pun dia nak hafal. Ya. Itu memang superb. Itu superb. Betul, saya kata itu memang superb. Sampai nama jemaah pun dia nak ingat. Sebab tu kadang-kadang jemaah bila datang orang suka dengan dia. Betul. Tapi memang itu memang saya tak spring lah. Memang tak spring lah kat dia. Betul. Kita nak contohi dia tu tak sepenuhnya. Tapi kita ambil inspirasi yang daripada semangat dia bekerja tu. Kita ambil juga sikit-sikit. Contoh macam sebelum tidur, fikir apa lagi yang tak selesai esok. Tak boleh tidur ni kalau tak tenang. Kalau tidak tak tenang. Kalau tak tenang. Betul. Dan kadang-kadang bila kita tidur malam, phone bunyi. Alamak. Itu yang kita tak nak. Itu yang paling takut. Itu yang paling takut. Ya, itu sebab nama kita PTA atau Mutawif sebenarnya memang takut. Memang ada di belakang name tag. Belakang name tag. Ada dekat office pun ada. Ataupun dalam kalau tak ada kat office, organisasi pun ada. Dalam grup pun ada. Semua ada. Semua orang boleh tahu. Kita tahu. sangat transparent dengan semua jemaah. Siapa nak cari. Antara nak cari dengan tak nak cari aja. Kan? Itu yang bila masa kita nak lelap je, nak rehat rasa macam harapnya tak ada apalah esok. Lagi-lagi esok kan Jumaat biasa tak ada program. Pagi tu biasanya tenang-tenang, santai tunggu Jumaat. Tapi hari Jumaat tu lah yang macam-macam. Tiba-tiba telefon berbunyi. Tolonglah jangan sebut. Tolonglah. Jadi kalau angkat tu ada jemaah asad, okey lagilah. Lepas lagi. Kalau bila-bila angkat tu, ini jemaah awak meninggal. Masya-Allah. Jadi kita pun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita pun okey, baik, tak apa. Kita kami faham. Okey, baik. Tapi disebabkan oleh kekerapan semua peristiwa-peristiwa ni berlaku, kita dah boleh terima semua. Bila mana dah selalu ni kan. Bila dah selalu jadi kadang-kadang adalah juga time yang macam rasa penat juga. Penat sangat. Okey, sekejap lah ya. Penat bila dah penat sangat. Kadang
Tolonglah Ah, janganlah sebut. dia Kadang kan, ada ada orang tu dah boleh predict dah. dah boleh predict dah ya. Dah boleh predict dah. Tak, tapi kadang-kadang bila terlalu penat, the moment letak aja dia terus gone. Macam apa Dah kalau orang kata dah tak sedar apa dah. dah tak sedar terus. Macam nak kata micro sleep tu. Betul puan. Berlaku tak? Micro sleep ni. Berlaku puan, berlaku. Semasa tengah bekerja. Banyak kali puan. Ya. Banyak kali. Tapi tidak langgar mana-mana lah sebab tak bawa Tak kereta. ada. Tapi dalam taksi tertidur lah. Tertidur lah. Dalam airport tengah nak iring jemaah ke apa kan. Sekejap hilang kadang-kadang lah sekejap. tertidur sebab kita tak tidur, dah berjaga malam. Jadi jemaah pula sampai awal pagi. Ya. Jadi kita tak takut boleh terlepas. kita tak boleh lewat daripada mereka. Kita kena datang awal. 2-3 jam sebelum mereka datang. Nak berehat nak check kat dulu. airport pun tak ada tempat. Jadi kadang menunggulah kita kan. Bila kadang-kadang tertidur pun ada. Kan entah cakap-cakap pun dah merapu-rapu dah. Sampai pun kita kena minta izin pula dulu. Cakap minta maaf Aja boleh tak saya minta izin nak lelap sekejap kan. Tapi kadang ada alhamdulillah dapat jemaah yang faham baik-baik. Dia kata tak apa ustaz saya faham, ustaz rehat dulu. Jadi kita pun alhamdulillah rasa kadang dapat lelap sejam dua tu rasa macam Allah nikmatnya. Betul. Bila terlalu penat sangat. Tu dapat 10 minit sop tu dah kira berjam dah tidur dah tu kalau 10 minit tu kan. Nikmatnya kan. Saya tahu macam mana rasanya. Terutamanya pernah kawan saya ketua kita lah, Abang Arif sendiri cerita. Dia pengalaman dia menguruskan jenazah back to back. Back to back. Zaman masa sebelum COVID dulu puan, zaman sebelum COVID kalau yang jemaah kita meninggal dekat Mekah, nak tak nak kita kena pergi ke konsulat dekat Jeddah. Jarak daripada Mekah nak ke Jeddah tu sejam setengah. So pergi balik dah 3 jam. Ya betul. So memang nak kena travel lah. Penat jugalah sebenarnya sebab nak dapatkan surat konsulat tu antara dokumen untuk kita nak kebumikan jenazah. Jadi dia pernah cerita lah dekat kami yang junior-junior ni kan. Dia kata awak tak pernah merasa, abang pernah merasa kami ni back to back uruskan jenazah mula yang ni meninggal dekat hospital. Tiba-tiba dah selesai tanam ni, baru balik hotel tak sempat nak berehat, dapat call pula meninggal. Seorang lagi meninggal. Kena pula hari tu yang meninggal tu jatuh nak dekat pada malam raya. Allahu Akbar. Lagilah nak menguruskan. Kita faham. Time Ramadan atau hari raya banyak sekatan jalan raya. Jadi nak keluar daripada hotel, memakan masa, nak balik ke hotel kadang jalan tutup, nak kena jalan kaki jauh. Dah penat nak ambil jenazah kat hotel. Jangan cerita soal jalan kaki jauh. Kalau nak dikira lah, kata orang selalu 10,000 steps tu kan, dah beratus-ratus ribu steps dah kan setiap hari. Setiap hari pun. Memang ulang-alik. Kadang kalau hotel yang sama tak apa. Ini meninggal mula hotel ni, lepas tu hotel jauh pula sebelah Hajat tu. Jadi back to back dia kena uruskan 3 hari berturut-turut dalam masa seminggu. Tapi ini perkara-perkara yang saya kira jemaah memang tak nampak. Tetapi sangat kritikal ataupun sangat perlu, penting sangat dalam penjagaan jemaah. Untuk kelancaran umrah jemaah tu memang perlu sebenarnya. Saya lihat banyak kumpulan-kumpulan lah yang membawa jemaah itu, sama ada mutawifnya atau tour leadernya, mereka lah yang sebenarnya jaga. Mereka lah yang sebenarnya yang akan mengurus semua jemaah sebab mereka tidak ada pegawai-pegawai seperti PTA kan. Jadi bayangkan nak jaga jemaah lagi, nak urus pengurusan lagi, nak pastikan semua tip top. Kepenatan dia tu sebenarnya double. Bagi mutawif tu lah. Kadang kesian juga sebenarnya sebab memang double. Sebab daripada A to Z, daripada dia sampai kat touchdown Jeddah, dia lah nak kena call bus. Kalau macam kita, alhamdulillah kita ada pegawai airport. Ramai kadang-kadang tak faham pasal call bus ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bas di sana nak masuk ke airport tu tak boleh suka-suka. Tak boleh nak tunggu. Tak boleh dia suka-suka. Dia punya denda bukan sikit-sikit, bukan calan-calan, ribu-ribu.
Bukan beribu, puluhan ribu rial. Ya, Kalau kadang-kadang tersalah naik bas, tersalah tersalah naik. parking. Saya driver bas memang sangat takut. Jadi mereka tidak akan, macam kita kan sesenang je masuk airport kan. Suka-suka je nak masuk keluar masuk kan. Oh sana tak boleh. Kita Kalau tak boleh. jemaah tak tiba lagi, jangan pandai-pandai denda puluh-puluh ribu. Betul. Kan? Lagi-lagi datang, yang ni visa turis, tak boleh naik bas ni. Ni datang visa umrah, awak tak boleh campur, naik bas lain. Naik tingkat satu, yang ada yang bawah, ada yang atas. Betul. Dah turun bawah, ada pintu keluar sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kalau salah, kena kalau marah salah, lagi. kena marah lagi. Yang kena dendanya, muasasah pula. Muasasahnya, travelnya. Travel pun kena. Dan kemudian kalau jemaah kita dah melanguk kat depan tu, sampai-sampai semua dah tunggu kan. Betul. Dia marah juga. Dia suruh turun. Lepas tu turun ke mana? Itu dah memerlukan petugas semuanya. Kan? Jadi banyak sebenarnya isu-isu yang dibuat oleh PTA, betul, pegawai-pegawai Haramain ini yang membantu melicinkan pengurusan lah dan saya kira ramai jemaah tak tahu, dan mereka bila tak nampak aja PTA, tak nampak aja mutawif, dia rasa macam tak ada pengurusan. Jadi macam something wrong. Ada je benda tak kena sikit kan. Tapi itu adalah antara perkara-perkara yang ramai tidak tahu, tetapi inilah yang berlaku sebenarnya kan. Dan sepanjang pengalaman Ustaz sendirilah, apa kesilapan jemaah yang paling kerap berlaku dan kadang-kadang mereka sendiri tak sedar? Kesilapan jemaah. Kesilapan jemaah sendiri. Kesilapan jemaah mungkin antara kesilapan jemaah ni mungkin mereka datang tak bersiap sedia. Mereka mungkin tak bersiap sedia, kurang ilmu dan sebagainya mereka, dan bukan mungkin mereka tak faham, ramai yang tak faham kalau lebih-lebih lagi first time. Satu kesilapan dia bukan tak bersedia puan. Saya percaya kebanyakannya orang yang nak pergi umrah atau haji memang mereka sebenarnya dah buat persiapan sebenarnya. Tapi yang bukan kita katakan itu adalah satu kesilapan, tapi expectation satu, and then cara komunikasi. Sebab dekat sana, bila kita pergi ke sana ataupun negara-negara luar yang kita rasa kita tak tahu nak cakap bahasa mereka, kita pun akan jadi rasa panik, takut. Dan antara salah satunya jugalah bila jemaah ni ada yang tak nak dengar cakap mutawif ataupun PTA. Bila kita dah berikan nasihat tapi diabaikan. Mereka rasa tak perlulah ikut. Saya dah pandai. Dia dah pandai. Kadang berlaku, dan banyak juga mutawif yang cerita kisah-kisah mereka bawa jemaah. Ada jemaah yang mereka bawa, dia kata dekat mutawif tu, ini cerita daripada mutawif. Dia kata kat mutawif, Ustaz, tak apalah Ustaz, tak payahlah, saya dah datang sini lebih daripada 10 kali dah datang Mekah Madinah ni. Boleh katakan Mekah Madinah ni macam rumah kedua saya. Lepas tu dia kata, ni saya baru bawa isteri saya ni. Isteri saya ni tak tahu apa lah, dia macam memperkecilkan isteri dia pula. Tiba-tiba keesokannya bila mutawif tu nak breakfast, tengok ada isteri dia kat dewan makan. Tanyalah isterinya, mana suami kan. Dia pun cakap, saya pun tak jumpa suami dia. Allahu Akbar. Jadi bila, sebab biasa hari kedua kan free and easy, tak ada program. Jadi bila dah lama sangat, isterinya pun mengadulah dekat mutawif. Mutawif kata, tak apalah, kita pergilah mencarinya kan. Jadi bila cari-cari, jumpalah dekat masjid. Bila jumpa dekat masjid tu, memang orang lelaki tu katalah dekat mutawif dia, Ustaz, saya minta maaf sangat Ustaz. Sebab apa? Sebab walau saya kata macam semalam, saya kata dah datang banyak kali, lebih pada 10 kali lah, tapi sebenarnya kita tak boleh nak cakap takbur dekat tempat Allah Subhanahu Wa Taala, dekat Mekah dan Madinah. Tak boleh nak berasa sombong. Sama juga dengan sebab tu mutawif kita tak ada yang cakap dengan jemaah kena dengar cakap saya. Kita tak adalah nak cakap sampai macam tu. Cuma kita nak katakan kalau bolehlah cuba terima pandangan kita juga.
Walaupun mereka pernah datang mungkin dengan travel lain ke, ataupun dah Tapi sentiasa kena jaga pergi. adabnya. Adab tu Sebab kena jaga. adab berada di tanah suci ni dia ada adab yang tertentu. Sebab Kan? mutawif-mutawif kita pun faham setiap grup ataupun trip yang mereka dapat tu ujiannya akan lain-lain. Lain, pasti sangat. Takkan sama. Sama juga macam kami PTA. Mungkin pergi 2 bulan yang pertama pergi ni alhamdulillah smooth. Lepas tu datang balik pula kita kena set balik. Tapi sentiasa belum tentu lagi. Tapi apa-apa pun kita PTA ke mutawif, kami sentiasa banyakkan berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah permudahkanlah semuanya. Kena ada Berikanlah. mindset tu ya. Sebab setiap saya melihat satulah, setiap yang datang itu adalah ada harapan yang mereka nak. Ingin ni kan, ada benda yang mereka hajatkan untuk pergi ke tanah suci, dan pastinya kebanyakan mereka itu akan ada doa-doa mereka yang dimakbulkan. Pastinya ada di antara mereka tu yang pergi dengan selamat, balik dengan selamat, ada yang umrahnya sempurna, pasti akan ada doa-doa mereka yang makbul. Jadi mindset mutawif sebenarnya juga sebagai PTA, pelayan tetamu Allah, juga harus ada adab-adab yang tertentu. Betul. Kan. Tapi kalau ustaz boleh ubah satu cara tentang cara jemaah sebenarnya melihat umrah tu sendiri, ataupun pemergian ataupun keberadaan mereka di tanah suci, apa agaknya yang ustaz nak mereka faham? Okey. Untuk kepada jemaah-jemaah umrah ataupun haji lah, mana-manalah, bila mana haji dan hajah tuan-tuan dan puan-puan kan, para penonton bila pergi melaksanakan ibadat umrah ataupun haji, kita kena letakkan minda kita, set dalam diri kita yang kita pergi itu adalah tempat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berjumpa juga dengan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di tempat yang paling mulia dekat atas muka bumi ni, iaitu di tanah haram Mekah dan juga Madinah. Yang mana bukan kita kata bukan rumah kita, dan kita adalah sebagai tetamu Allah. Kita hanyalah tetamu kan, bila Allah panggil kan. Bukan sebab kita ada duit. Bukan sebab kita ada duit. Bukan sebab kita ada duit, bukan sebab kita mudah dari segi macam-macam perkara. Tak, ada bukan. orang yang duit ada pun tak pergi juga. Tak sampai juga. Ya. Bila Allah tak jentik hati dia untuk pergi. Ya. Ada orang yang tak ada duit pun tapi tiba-tiba ada hamba Allah datang sponsor. Saya baru balik, bukan baru balik, 2 hari lepas, hari Ahad baru ni ada kursus umrah kan. Alhamdulillah bagi kursus umrah dekat HQ Andalusia. Jumpa dengan salah seorang jemaah, tanya pergi dengan siapa, kata pergi seorang. Tapi dia muda lagi lah, jadi saya tak risau sangat lah kalau dia seorang kan. Tapi yang saya tahu dia pergi tu disponsor. So, jadi nasihat kepada jemaah-jemaah umrah lah. Bila pergi ke sana, mindset kita satu, kita kena perbetulkan, niat kita perbetulkan. Fokus hanya untuk ibadah semata-mata. Bukan tak boleh kita nak happy-happy, boleh kita nak happy. Boleh, tapi sekarang ramai orang telah menjadikan umrah tu satu macam pelancongan, percutian. Dan dia dah jadi satu keseronokan sebenarnya. Macam ibadah tu dah lari. Matlamat ibadah tu lari. Ya, benar. Tapi itulah mungkin persepsi orang tentang pemergian tu sendiri, untuk apa, dan invitation tu. Saya selalu memikirkan, tiada invitation, tiadalah kita boleh hadir di situ. Betul. Kalau ada jemputan itu, maka apa jadi pun akan pergi. Betul. Apa akan jadi, betul. Bila akan Puan jadi. Cakap macam ni, Puan pernah teringat tak cerita pasal sekarang musim haji kan? Berlaku pada 2-3 tahun lepas kot. Puan dengar kan ada cerita yang ada seorang lelaki ni, dia dapat panggilan haji. Tetapi dia terlewat masuk gate balai berlepas tu. Dan dia tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam pesawat sebab kapten kata dah dia dah lambat kan. Jadi kapten pun yelah nak take off lah. Ya, betul. Tapi bila masa nak hidupkan enjin kapal terbang tu, berlaku kerosakan. Berlaku malfunction.
Jadi Jadi last baiki dulu. Tapi bila masa baiki, orang yang lelaki tu tak dapat juga naik. Walaupun tengah fucking lagi kan, tak dibenarkan juga naik. Bila dah siap baiki, cuba balik nak terbang pun tak dapat juga. Sampailah satu masanya kapten kapal terbang kata, kali ni aku takkan terbang kalau tanpa lelaki ni. Bila lelaki tu dah dapat masuk, baru kapal terbang berjaya terbang. Nak katanya Allah betul-betul menjemputnya lelaki dia, tu. tertinggal, tercicir. So memang bawa walaupun dia. buatlah macam mana pun, Allah akan sampaikan juga dia. Ya, insya-Allah. Macam mana cara sekalipun. Tapi untuk jemaah-jemaah umrah semuanya, bila sampai di sana, nasihat saya jugalah, tolonglah dengar nasihat daripada mutawif, daripada PTA. Kadang-kadang mutawif dia cuba untuk memberi semampunya, untuk melayan sepenuhnya. Kadang-kadang dia juga menghadapi masalah, tetapi dia tak boleh berterus terang. Dia tak boleh berterus terang untuk menakutkan orang. Betul puan. Kita jumpa banyak mutawif kita kadang-kadang berada di sana, dapat khabar berita ahli keluarga meninggal. Tapi bila kita offer tanya, ustaz macam mana nak balik tak? Kan boleh balik kan, kita carikan tiket. Andalusia sendiri offer untuk carikan tiket yang terdekat untuk pulang, uruskan jenazah apa semua. Tapi ada setengah mutawif kata tak apa, saya kekalkan juga. Kerana dia faham mereka itu percaya amanah dia. Menyantuni orang yang masih hidup tu lebih afdal daripada menangisi orang yang dah pergi. Walaupun orang tu adalah orang yang dia orang sayang, yang tersayang orang tersayang, ibu dia ke ayah dia, ahli keluarga dia lah. Jadi memang ramai. Dia pun berharaplah semoga Allah dengan apa yang dia buat pada jemaah umrah, dia mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Taala. Moga-moga Allah ampuni juga dosa kedua ibu bapa dia atau ahli keluarga dia yang meninggal. Sebab dia membawa jemaah, kesabaran dia melayan tetamu Allah tu. Jadi itulah sikit sebanyak puan kan, yang kita PTA ni walaupun itu tak ada dalam training. Tak ada. Benda-benda ni kadang-kadang di luar. Sebab alhamdulillah benda ni dah sebati dengan mereka yang selalu setiap bulan keluar masuk pergi balik ni. Dia dah jadi, bila kita faham konsepnya sebenarnya, alhamdulillah insya-Allah kita akan tahu pemergian setiap orang itu sebenarnya telah diatur. Betul. Telah diatur. Dan ikut sajalah. Dan kita just go on the flow. Kadang-kadang apa yang kita sampai sana bila tidak katakan menjadi tak jadi ikut acuan kita ataupun kehendak kita, jangan marah. Jangan marah, jangan emosi dulu. Kita berada di tempat yang mulia, kita dekat dengan Allah. Salah satunya tapi I pay ustaz. I pay a lot of money ustaz. Macam mana tu ustaz? Itu soalan yang antara soalan-soalan hot juga tu. Soalan panas. Saya bayar ustaz. Saya bayar mahal-mahal. Bertahun saya kumpul duit. Kan? Bertahun saya kumpul duit untuk ni family saya pergi kan. Jadi tapi kenapa tak dapat? Saya nak Safwah juga, tapi ustaz letak saya kat Makkah Towers. Padahal Makkah Towers cantik lagi kan? Makkah Towers cantik lagi. Dan sebenarnya jarak pun sama juga. Jarak sama bilik juga. Pun lebih luas. Bilik lebih luas. Ada tingkap setiap bilik. Ada tingkap yang boleh buka. Suasana lebih wangi dan lebih mesra dan cantik. Tapi tak boleh. Saya nak juga Safwah. Itulah antara kerenah-kerenah yang selalu kita jumpa. Tapi yelah, kadang-kadang kita faham setiap orang tu telah didesainkan begitu. Itu mungkin cabaran buat kita. Betul. Cabaran untuk PTA, cabaran buat jemaah tu sendiri. Tapi apa pun harus ditangani dengan baik lah. Betul puan. Memang nak tak nak kita cuba tenangkan jemaah. Tenangkan dia, explain dekat dia kan. Nak katanya jemaah kena faham. Masalah-masalah yang berlaku macam contoh hotel. Kan. Kadang-kadang bila sampai macam situasi tahun 2022 bila lepas COVID tu buka balik, hotel banyak tak ada. Bukan Andalusia aja, semua. Bukan betul. Malaysia je. Betul. Seluruh negara yang datang ke Mekah Madinah menghadapi masalah yang sama. Datang-datang hotel tak ada, dicampak ke hotel yang jauh. Ada tu terpisah dengan keluarga, ada tu kena satu hotel ni, satu hotel lain. Jadi masalah-masalah ni bila datang, macam saya kata tadi lah,
Itu yang hotel tu bila kita jadi penat tu, bila hotel tak ada, itu paling kritikal sebenarnya. Sebab kita faham hotel ni adalah tempat untuk jemaah berehat. Ya, betul. Bila tak ada tempat jemaah untuk berehat, Kita faham. Sebenarnya kita faham. isu ni kita Kita faham. faham. Kadang-kadang kita cuba nak faham Kita tersepit. ketakutan jemaah dan sebagainya. Tapi kita tersepit juga apabila banyak, especially musim puncak lah, peak season tu adalah kadang-kadang kita juga, Andalusia juga sangat risau. Betul, Puan. Walaupun kita dah susun sebaik mungkin, walaupun kita dah atur macam mana pun, Ada je. pasti akan ada dugaan dia. Ada je dugaan. Setakat ni memang peak season tu banyak Peak season betul tu, dugaan. tapi Banyak betul dugaan Puan peak season. betul-betul. Saya ingat macam contohlah macam tahun lepas, musim lepas kan. Tiba-tiba dia kata nak robohkan. Tiba-tiba nak robohkan Allahu hotel kita tu. Akbar. Ya Allah. Puas susun, puas atur, dah rasa perfect dah. Betul. Tiba-tiba Yang kita faham HQ dah buat sebaik mungkin kan, dah dapat kat kita. Tiba-tiba orang Arab ni kata pula begini begitu, kena keluar. Datang polis, Sekejap kata keluar. Sekejap kata orang tak ni jadi. kata tak jadi. Orang ni pula kata dia kena bagi masa seminggu pula. Bila datang dah kereta polis dah kena keluar lah. Tak sampai seminggu dah datang baladiah Polis, lah, apa baladiah semua. lah, macam-macam. Jadi bila berlaku macam tu, kami PTA sebenarnya kadang mengharapkan juga pada jemaah supaya faham keadaan. Sebab kita macam contohlah, jalan raya, jalan di Mekah banyak tutup. Contoh pada musim Ramadan. Bila jemaah kena jalan kaki. Itu ramai tak faham. Jemaah kena jalan Ramai kaki. tak faham. Kenapa ustaz saya kena heret bas saya beg saya Kena ni bas beg berhenti jauh. Kenapa 1 bas dia tak kilo turun? kan. Padahal dia nampak kosong aja depan tu jalan tu kan. Padahal kosong. Memang Padahal kosong pun kosong. tak ada sembahyang pun. Tapi polis dah 1 kilo dah tutup Dah jalan. tutup. Kalau kena musim haji lagi teruk. Lagi teruk kan. Lagi musim haji. Entah kat mana-mana Tak tahu berhenti. mana-mana berhenti. Padahal jauh lengang aja. Tapi betul. itulah yang berlaku. Itu yang kita PTA ni minta juga. Kalau boleh jemaah tolonglah Faham faham keadaan juga tu. keadaan. Kita tak ada kuasa untuk kontrol jalan raya tu. Saya sebenarnya Ustaz, saya pernah dipanggil oleh pihak Kementerian Haji Umrah Saudi dalam satu forum. Waktu itu dia tanya saya apa soalan saya nak tanya. Dan saya memang waktu itu saya tanya dalam soalan skrip saya pun yang saya isi ialah, saya tanya, kenapa ada masa-masa bukan dalam keadaan peak, waktu puncak pun, waktu puncak ni biasanya waktu dah dekat nak solat, hari Jumaat, bulan Ramadan dan sebagainya. Kadang-kadang tidak pun waktu puncak pun, Betul. dia punya barricade tu dia tutup. Kenapa? Polis dia tu memang kadang-kadang Tak ada bertimbang rasa. tak ada Tak ada timbang rasa. Ada. Kadang-kadang kita rasa macam, saya berapa kali kena bergaduh jugalah kadang-kadang kan. Sampai rasa macam, geramnya. Geram sangat tengok kan. Dia suruh tendang kita ke sana. Okey, bila sampai sana, orang sana tolak ke sana balik. Ya. Itu selalu berlaku di sana yang kadang-kadang kita sendiri pun tak faham. Betul. Pandai cakap bahasa Arab pun tak faham juga. Betul. Bila kita nak bergaduh, bila takut gaduh lebih-lebih kan, jadi isu lain pula. Jadi isu lain. Jadi kita diam je lah. Kita ikut je lah. Tapi benda ni susah nak explain pada jemaah saya kira. Nak explain pada jemaah susah. Tapi Sangat sampai satu tahap ada yang alhamdulillah boleh terima. Ada, bukan semualah. Ada orang boleh terima dengan baik. Macam contoh situasi apa pun dekat Masjidil Haram. Memang kita faham ada waktu-waktunya ada jalan tutup dekat masjid tu kan. Jadi antara yang saya selalu pesan kat jemaah, macam inilah Haji-Hajah. Kalau ada sekatan dekat masjid ataupun jalan-jalan tu, Puan Haji-Hajah kena faham. Mereka lebih lama menguruskan dekat sini. Dan Haji-Hajah kena ingat, dekat Mekah Madinah ni bukan orang Malaysia je. Ya, betul. Kalau semua mindset macam orang Malaysia, tak apa. Mungkin tak ada sekatan sebenarnya. Mungkin. Mungkin. Kita kena set satu benda yang kita datang tempat tu bukanlah hanya orang Malaysia. Kita ada orang Malaysia, ada Indonesia, ada India, Pakistan yang ada berbagai-bagai ragam. Macam-macam ada Egypt lagi. yang perangainya macam... Kadang-kadang kita tengah tawaf, orang duk sibuk lah. Macam-macam. Orang tengah live lagi tengah tawaf, tengah selfie lah. Macam-macam kita pun pening. Dia tu tengah ibadah ke, tengah buat apa? Sampai kan Puan pun sendiri mungkin pernah dengar ataupun tengok, ataupun para penonton kita sendiri pun mesti pernah tengok, lagi-lagi musim haji ni banyak keluar
jemaah Malaysia dipuji oleh Arab Saudi Ya, kerana orang Malaysia disiplin tak buat mereka. macam tu. Alhamdulillah lah, sebenarnya Ah. memang baguslah rakyat Malaysia ni. Ya, Kita berterima kasih jugalah kepada semua sekarang ni jemaah-jemaah kita. rakyat Malaysia, kalau kita tengok orang dekat Matah tu, rakyat Malaysia lah antara yang masih lagi tak pakai kasut, slipper semua. Tapi orang lain dah pakai dah. Orang dah start pakai. Start pakai. Sebab kita diajar tertibnya. Adab kita kan. Nak masuk, macam mana nak masuk masjid, tempat suci, tak boleh nak bawa masuk. Mengotorkan, berdosa dan sebagainya. Tertibnya memang kita memang ialah orang Malaysia ni harus dipuji. Betul. Tetapi dipuji tak dipuji pun sebenarnya kadang-kadang kita juga berhadapan dengan jemaah-jemaah yang kurang nak memahami. Betul. Betapa sukarnya challenge ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus ataupun PTA di Mekah dan Madinah kan. Betul. Tapi dalam lamalah Ustaz dah berkecimpung dalam bidang ni kan. Ada tak life lesson ataupun lesson-lesson bagi kehidupan Ustaz sendiri yang Ustaz belajar bila lihat orang? Pasti banyak kan. Bila tengok orang, kita tengok kenapa dia macam tu, dia kenapa macam ni. Daripada pengalaman menjaga jemaah ni, apa life lesson yang Ustaz sendiri belajar? Untuk pengalaman tu ataupun pengajaran yang bila dah lama kita duduk dekat Mekah Madinah, melayan tetamu Allah yang berbagai-bagai ragam. Ada setengah orang tu macam ni, setengah orang tu memang kerja dia nak marah je kan. Pengajaran yang saya dapat lah. Ada certain jemaah yang baik, memang kita tengok pengakhirannya sangat baik lah. Sangat baik. Mudah. Allah permudahkan segala cara mereka. Segala caranya lah. Memang dia, ada orang tu happy go lucky je. Ada pasangan yang suami isteri dari awal sampai ke habis. Kadang saya teringat masa pengalaman saya buat haji 2019 dulu sebagai petugas juga kan. Kita petugas dan membimbing juga. Dua dalam satu. Dan masa kalau kita haji kan, kita ada lantik juga sukarelawan kan puan. Ya. Kadang-kadang kesian juga sukarelawan pula yang kena marah. Tapi ending-endingnya bila kita tengok mereka happy kan. Dan mereka pun sebenarnya dia faham. Bila dia dah jadi sukarelawan tu, baru dia nampak rupanya tak senang juga. Macam ni rupanya orang-orang PTA, sampai dia pun tanya kita balik, macam mana you boleh Ustaz boleh tahannya dengan perangai-perangai apa yang membuatkan seorang PTA tu teruskan dan teruskan. Ya, sebab jemaah ada yang biasalah sampai kat sana kadang-kadang Allah nak tunjuk, dia buka habis the real thing. Orangnya macam mana. Mungkin mula-mula awal nampak biasa, tapi penghujung tiba-tiba meletup. Waktu paling mencabar di waktu di Masyair. The real colours akan keluar. Kat Arafah mungkin nampak semua macam malaikat berdoa. Bila masuk Muzdalifah okey lagi. Sebab dah penat, masuk paginya 10 Zulhijjah tu di Mina dengan kemahnya tak ada, dengan berterabur, dengan sempitnya, habis. Keluar semua. Semua akan keluar kan. Itu yang saya kata, sukarelawan tu pun kena marah. Betul. Tapi sebenarnya banyak life lesson yang saya rasa setiap PTA, setiap kali pergi tu pasti ada yang dikutip bawa balik ke dalam diri kita untuk kita insafi sebagai sangat banyak insan, seorang hamba Allah kan. Yang paling pengajaran yang saya rasa paling terkesan lah bila mana melihat ataupun menguruskan jemaah yang meninggal di Mekah dan Madinah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya apakah amalan yang dia lakukan sampai dia dapat meninggal di tempat yang mulia. Sangat di samping best. Itulah doa saya setiap kali Ustaz. Di samping berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dapat dekat Mekah disembahyang oleh jutaan ataupun ribuan manusia yang solatkan jenazah dia. Sebenarnya setiap kali doa saya, setiap kali pergi, saya mengharapkan pengakhiran saya berada di salah satu daripada tempat suci ini. Amin. Jadi kita tertanya-tanya jugalah,
kadang kalau ada kesempatan, tapi tak sampai hati sebenarnya nak tanya family kan. Kalau sebab kita faham dia dalam Ya, keadaan ya, sedih. ya. Kan, kalau ada kesempatan kita tanyalah kan. Kadang kalau sempat tanya tu dia cakap lah dulu arwah pernah begini kan. Ya. Dan kita dapat memang pengajarannya, memang kita belajarnya memang jemaah-jemaah yang meninggal, arwah yang meninggal yang Pasti ada kebaikan kat sana, dia. kebaikan dia memang wow. Ya. Memang wow. Walaupun kita dah melayani beribu tetamu Allah, kita sampai satu tahap pasti this is ada special. yang menarik perhatian kan. This is special, memang special. Orang yang Kita faham. istimewa. Ya, betul. Orang istimewa. Ada Banyak, sebabnya. Ada sebabnya. Dan kadang-kadang apa yang kita dapat, contoh jemaah mama kita, kadang mungkin kita dalam mindset kita fikir tak apa. Allah itu selingan-selingan. Itu hanya untuk kita katakan kata tak manis lah. Kalau semuanya nak manis, dia tak ada masam kan. Macam sama macam berumah tangga. Kalau asyik nak happy-happy je, tak ada pasang surutnya, tak best juga kan. Betul. Itulah kita kata, itulah ujiannya. Ujian jemaah lain. Betul. Ujian PTA pula lain. Dan untuk PTA ni, nak tak nak, kita kena sabar tu melebihi pada jemaah. Betul. Mesti lebih daripada jemaah. Dia tu lebih pada jemaah. Melebihi pada orang lain yang ataupun mutawif ke. Mutawif pun sama. Kena lebih pada jemaah. Sebab mindset kita nak aturkan mereka. Kita kena fikir juga apa-apa sekalipun jangan melampaui batas. Benar. Jangan melampaui batas. Mereka sebagai tamu Allah, dia nak marah tak apa, marahlah. Sampai dia nak marah pun setara manalah kan. Dengar je lah. Tu kata-kata, dengar je lah. Kadang sebenarnya ada je orang tu sebenarnya dia nak tempat meluah je. Bila kita duduk, saya pernah banyak lah Puan. Banyak sangat ya pengalaman. Mengamuk. Sampai nak balik Malaysia. Nak habis-habis ni barulah nak cerita. Dia berlaku di Safwah lah. Kesnya tak dapat kunci spare je. Nak biasalah kalau duduk Safwah mesti nak kunci satu seorang pegang. Kebetulan pula bilik yang dia dapat tu bilik kita kata bilik mulak atau bilik ejen. Bilik ejen ni kuncinya bukan pada pengurusan hotel. Dia ibarat macam bilik tu adalah kita Airbnb lah. Tapi bilik cantik, ada view pula view Kaabah. Special lah. Cuma dia nak kunci lah, kunci kedua. Dia nak extra kunci. Tapi tak dapat. Kunci, tapi tak dapat. Dia pergi tanya pada reception nak kunci bilik, dia sebut nama bilik lah. Jadi bila dia tak dapat kunci, sebab reception kata kunci tak ada pada kami sebab bilik ni lain. Dia biasalah dia tak faham kan. Sampai dia mengamuk lah, bagi tahu ustaz dia, kalau saya tak dapat kunci saya nak balik juga pagi ni. Carilah tiket macam mana pun. Hanya sebab tak dapat kunci. Hanya tak dapat kunci je. Kunci jadi spare. Saya tak dapat spare. Jadi ustaz dia pun bagi tahu saya macam mana ni jemaah saya. Dia pula kebetulan masa tu hari tu ustaz dia nak bawa ziarah Mekah. Dan dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut sebab dia muajuk. Tapi family dia yang anak beranak dia lain dia ikut lah sebab first time pergi kan. Dia ada dengan seorang kawan dia sebilik dengan dia sebab dia tak nak pergi tu sebab sakit kaki. Jadi saya kata tak apa ustaz pergi, biar saya uruskan dia. Saya pergilah kat bilik dia. Bila duduk dengan dia tu kan, Haji minta maaf Haji, cerita sikit. Bila dia cakap cerita-cerita kan, yelah sebab dia pun dah bergaduh dengan Pak Arab kat reception. Pak Arab duduk bagi. Lepas tu Pak Arab pula bila dah Pak Arab ni kan, satu bila dah malah layan, bagi je lah kunci apa pun. Bila dia test pula tak boleh. Tak boleh. Atau pernah dia turun marah lagi. Bertambahlah marah dia. Sampailah saya datang, pujuk-pujuk dia sikit. Borak-borak. Saya kata tak apa, biar saya dapatkan. Lepas tu saya offer dia, jom kita makan tengah hari sama-sama. Habis makan tengah hari, saya tanya Haji tu. Haji, dia berdua dengan kawan bilik dia. Haji suka minum apa? Sebab sini teh je ada kan. Dekat sofa dia ada teh, dia tak ada kopi. Haji suka kopi ke Nescafe ke? Kalau ada, saya pergi beli kan dekat kedai bawah. Kita minum kat lobi. Dia jadi seronok. Dia macam ada orang Melayan, biasa selesa. Jadi so daripada daripada marah-marah nak balik tu, terus dah divert attention dia. Terus jadi
saya tak Secawan jadi kopi, balik. secangkir kopi saja ya. Itu kadang-kadang PTA, kita sebagai PTA pun kena pandai. Ada ilmu dia. Ambil kena ambil hati juga. Dia macam Puan ataupun Haji Ibrahim katalah, jangan lari pada masalah. Jangan lari daripada masalah. Kalau lari, lagi bertambah masalah. Betul. Jangan lari. Sebenarnya Itu daripada awal masalah tu kena selesai. Dia Kena akan selesai. jangan InsyaAllah bagikan dia melarat-larat. Kalau selesai dari awal, kita hadap je. Dia nak marah, tak apa. Memang saya sampai bilik dia memang kena marah pun. Betul. Tapi tak apa, dalam mindset tu, ya Allah, tolonglah aku untuk lembutkan hati dia. Betul. Buatlah macam mana, fikir, kita cari kat mana ada persamaan kan. Ya, betul. Yang kita boleh ceriakan hati dia. Dan Alhamdulillah. Stay juga. Alhamdulillah. Kalau nak balik, ya Allah, ruginya tak. Jadi kita hanya kerana kunci. Hanya kena kunci je, tak dapat kunci. Jadi kita extra care dia. Benar. Itulah kerja PTA kan. Kadang orang kata tak nampak, mungkin dia ada urusan lain. Kena tengah check out ke, tengah iring jemaah pergi train ke, tiba-tiba kena ke Jeddah ke. Sebenarnya tak nampak sebab bukan PTA tidak boleh nak bagaimana ya, tak boleh sentiasa berada di satu tempat. Kerana banyak urusan-urusan dan kita tidaklah mencanang pada semua orang, saya nak pergi sana, nak buat itu ini kan. Jadi kadang-kadang jemaah mungkin macam baru-baru ni saya dapat tahu dia marah sebab dia mengadu kerana dia kata tak ada orang nak tukarkan ke atau tak ada towel. Tak cukup towel or something like that. Tapi dia kata tak ada orang jaga. Padahal sebenarnya PTA kata saya ada kat situ. Tapi yang tak adanya ialah orang lobby kat kaunter kan. Untuk bagikan towel. Saya dah kata tunggu sekejap, nanti turun sekejap lagi dia bagi. Tapi marah hanya tu kerana tidak diberi instantly. Sebab itulah saya nasihat kat mutawif ataupun siapa-siapalah yang macam contohlah, kalau saya sendiri pun bila time kita bagi khusus pada jemaah-jemaah, tak kira lah Andalusia ke, kalau mana-mana ada travel offer ke, apa-apa pun pesankan kepada jemaah bila sampai di sana, jangan emosi, cari solusi. Itu betul. Juga yang Abah Aris selalu pesan dekat hotel Olayan tu berhari-hari. Jangan emosi, carilah solusi. Sebab bila kita emosi, jemaah emosi, ibadah terganggu. Benar. Sebab tu saya pun bila bawa grup, kita pun tak tenang. Kita pun tak tenang. Bila saya pun bawa bawa jadi tapi kadang-kadang kita tak jumpa solusi yang dia nak. Kadang-kadang sangat mustahil kita dapat jawapan pada apa yang jemaah tu nak. So betul ke tidak kadang-kadang PTA ataupun mutawif ni boleh menenangkan orang hanya dengan memberi telinga untuk didengar? Tak boleh. Dengar masalah dia. Kadang-kadang jemaah nak didengari. Dia maksudnya dia nak orang mendengar, ada sifat empati di situ. Dan problem tak boleh di-solve pun sebenarnya. Ada banyak benda yang kita tak boleh solve especially di tanah suci. Disebabkan berkaitan dengan macam contoh hotel, di luar bidang kuasa kita, sekatan jalan raya dan sebagainya lah. Ada yang benda kita terbatas. Selalunya kita terbatas sebab kita tak boleh kontrol. Banyak benda kita tak boleh kontrol. Di luar bidang, contohlah Puan, sama juga macam isu Raudah lah. Nusuk bukan under kerajaan Malaysia. Juga permit muassasah Malaysia juga. Tu yang punya senangnya lah. Dah lama dah kita kata hari-hari masuk. Hari-hari masuk ya. Hari-hari minta kata jemaah masuk lah. Tapi itulah contoh nak mahamkan jemaah yang mana nusuk ni bukan kita punya. Bukan di bawah pengurusan Andalusia. Sama jugalah Puan macam berlakunya contoh delay flight. Flight delay. Dah bagi tahu dah Haji Hajar, ini bukan namanya Andalusia Airline. Ini bukannya Andalusia Airline. Jadi kalau bukan Andalusia Airline, kena takluklah dengan ketetapan airline tu. Kalau dia kata delay lah. Kalau dia bagi hotel, lebih baik delay kat situ daripada tiba-tiba ke atas baru terasa alamak. Benda ni sepatutnya delay. Jemaah pun kena tengok juga dari sudutnya. Kalau kapten risaukan,
keselamatan penumpang. Ya, betul. Kalau dia terbang, mungkin jadi sesuatu, dia pun tak nak bertanggungjawab. Ya, betul. Lebih baik delay. Kadang orang nak, biasalah dah penat nak cepat-cepat sampai rumah nak balik kan. Tak sabar-sabar nak jumpa keluarga tercinta, Ya, nak betul. bagi unta yang dah dibeli kan. Patung unta. Patung unta. Saya jumpa hari tu satu jemaah dalam tiba-tiba beg dia terbarai buka, banyaknya unta dalam tu. Allah, hai, memanglah cucu ramai kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, kan. ada kecil, yang kecil-kecil lagi Tak ada sabar-sabar kan. nak bagi dah. Bila delay tu, sejam je. Itulah. Jadi alhamdulillah kita pun dah dekat nak 2 jam sebenarnya kita ke udara ni. Malam ni kita 2 jam belajar Puan, lama. 2 jam. Cerita-cerita belum lagi sampai, banyak lagi sebenarnya yang kita boleh ceritakan, tapi malam ni kita belajar satu perkara, bila jemaah kita lena, ada insan yang masih berjaga. Dan ini adalah sebenarnya untuk memastikan ibadah, perjalanan dan semuanya kehendak-kehendak selamat kan. Betul. Jadi di sebalik setiap ibadah ada pasukan yang memastikan anda tidak kesorangan. Jadi Betul, kita Puan. harapkan semoga perkongsian hari ini dapat mungkin membuka mata ataupun memberikan sedikit penerangan kepada anda di luar sana. Setiap kali anda ingin mengerjakan ibadah umrah, pastikan backup plan ni mesti ada. Betul. PTA ni pun backup plan sebenarnya. PTA adalah backup plan. Salah satu backup plan juga. Yeah. Sebab itulah kita ambil contoh Puan ya. Situasi haji sekarang sama juga macam tabung haji menghantarkan pasukan dia untuk menguruskan jemaah, ribuan jemaah haji. Dia hantar beratus orang. Ada tim doktor, tim nurse, ada tim yang menjaga di Mekah, ada tim jaga Madinah. Sebab macam-macam. apa? Sebab nak melancarkan, nak memberikan keselesaan kepada jemaah haji ataupun umrah. Betul. Tapi kalau waktu haji, kalau pergi dengan haji saya pertama ialah dengan muasasah. Saya tahulah satu orang kena menjaga 1,000 orang tu bagaimana caranya, tak jumpa tak jumpa macam ni kan. Tapi itulah perkara lain lah, sebab kerana haji juga sangat terbatas dengan kota dan sebagainya kan. Dan untuk umrah ini kita tahu dalam setiap masa sepanjang musim umrah, tim PTA Andalusia sentiasa ada sepanjang musim umrah. Tak pernah lagi kita tidak ada ya. Tak pernah tak ada, walaupun daripada awal Muharram awal start sampai nak ke Syawal, hujung Syawal ataupun awal Zulkaidah tu, kita sentiasa akan ada PTA yang berada di Mekah dan juga Madinah. Takkan adalah orang kata kosong tiba-tiba tak ada orang jaga. Tiba-tiba semua PTA balik, no. Oh, tak ada. PTA lah yang akan first terbang ataupun last balik. InsyaAllah. Dan yelah, baru di situ kita pastikan semuanya seronok lah, selamat. Yang pentingnya kadang kita pun risau. Bila saya tahu PTA bila balik pun mereka risau sebenarnya, jemaah ni siapa yang jaga ya? Ada ke tidak, ikut plan ke tidak, ikut SOP ke tidak dan sebagainya kan. Jadi itulah saya rasa setakat itu sahaja malam ni, insyaAllah. Terima kasih pada Ustaz Arif Judin. Terima kasih kerana sentiasa berkhidmat, bukan untuk Andalusia tapi sebenarnya untuk semua jemaah, para Duruyufur Rahman, tetamu Allah. Terima kasih kerana dengan keikhlasan itu jemaah rasa selamat. Jemaah rasa ini tidak di tempat asing. Bila mereka tengok datang ke hotel, bila tengok PTA senyum saja membantu dari mula, kadang-kadang angkat beg kan, nak tunjuk, nak pimpin, nak tolak wheelchair dan sebagainya, sebenarnya itu adalah welcome gesture kita kepada jemaah. Dan itu adalah antara salah satu kunci bagaimana mereka selalu mengatakan Andalusia ini adalah satu lambang jaminan keselamatan, jaminan untuk anda dapat menjalani ibadah umrah ataupun haji dengan sempurna. Tanpa ada rasa bimbang. Walaupun ada dugaan yang datang, kebimbangan tu ada orang lah nak settle. Ada orang. Tak perlu takut. Tak perlu takut, insyaAllah. InsyaAllah. Tanyalah feedback daripada jemaah-jemaah kita yang jutaan, ribuan yang lepas. Bagaimana kita menguruskan daripada yang warded berbulan-bulan, lepas tu baru dapat balik, yang kena yang ada kes, yang bersalin, yang gugur, yang apa lagi, yang potong tangan, yang potong kaki, yang kes mahkamah. Allah, itu nanti kita akan cerita di episod-episod yang seterusnya dan macam-macam lagi, insya-Allah.
Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami dah hampir 2 jam hari ini. InsyaAllah kita akan ke udara semula dengan lebih banyak lagi kisah-kisah menarik InsyaAllah. daripada Umrah Censored. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi